kita masuk kepada pelajaran yang seterusnya, mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya mukhalafatuhu lil hawadith, bersalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Mustahil bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baharu. Sesungguhnya wajib bersalahan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu yang baharu. Dari nakli laisa kamitslihi syai', artinya tiada menyerupai Allah Ta'ala dengan sesuatu. Baik, sebelum kita mula yang perbahasan ini, jika ibu-ibu ingat ada satu soalan yang pernah di bawah, satu soalan yang pernah kita tanya masa kita mengaji Qidam dan juga Waqaf. Siapa ada ingat satu soalan? Dan cari cari letak kan? Cari letak. Ada tak? Kaitannya dengan Qidam dan juga Waqaf. Ada tak? Kenapa? Kenapa tu perlu? Kenapa pun? Kenapa? Aku soalan sama ya. Kenapa? Ada bukti apa bukti adanya Allah tu? Lagi lain kaitannya dengan Qidam dan juga Waqaf. Sebelum kita masuk yang kita tak masuk ni ya. Lagi Qidam dengan Waqaf. Sebelum nak masuk mukhalafatuhu lil hawadith ni, ada pernah saya, kalau tak salah lah, saya dah beritahu dah di sini, iaitu ada kaitannya dengan Qidam dengan juga Waqaf. Soalan dia, kenapa makhluk siapa? Ada tak? Kalau ada niat kesinambungan daripada itu belajar. Kenapa makhluk selama-lamanya tidak akan menjadi Tuhan? Soalan ada ke tidak? Tak pernah. Ada cek ni. Tanya tuan tu, tukang buat video tu. Betul? Tak ada? Tak datang? Kalau ada sekarang, jaga ni. Mustahil binasa. Okey tak apa? Mustahil binasa. Betul tak ada? Okay. Sebelum kita masuk bab ni, ada satu soalan lah. Soalan yang ditanyalah, satu bentuk soalan yang ni maknanya untuk menguji kefahaman kita yang kita dah belajar dulu Qidam dan juga Waqaf. Berapa yang ni 25 kan? 25. Cantik hari ni. 25 ni ada apa-apa? Sopi. Ada sopi.
Dewi tu. Ada murah-murah tu. Dia biasa yang sama je. 7, 8, 8, 9, 10. Bagi Allah kita hidup binasa mana ia Allah jika ia Okey. Mukhalafatuhu lil hawadith. Itu kita punya tajuk. Tajuk yang sangat penting. Sangat penting. Sebelum kita mulakan tajuk ni, tadi kita katakan ada satu soalan. Soalan lah. Kenapa? Soalan ni kesinambungan yang kita belajar dalam bab akidah dan bab qaulu. Ya. Kenapa makhluk selama-lamanya takkan menjadi soal, kenapa makhluk selama-lamanya takkan jadi Tuhan? Okey, jawab. kenapa manusia selama-lamanya tak jadi Tuhan? Faham tak soalan? Sebab ada orang mengaku dia jadi Tuhan. Fir'aun mengaku Tuhan, Dajjal mengaku Tuhan. Kan? Apa-apalah mengaku Tuhan. Makhluk tidak boleh Tapi kita yang mengaji ilmu tauhid ni, kita tahu yang kata makhluk tu bukan Tuhan. Apa dia benar? Sebab tak boleh menyerupai Tuhan. lagi? Sebab apa? Sebab kerana kerana makhluk apa dia? Tidak kekal. Lagi saya boleh jawab. Jawapan yang tepat. Kerana ataupun sebab makhluk lagi tak boleh menyerupai Tuhan. Sentiasa bersifat harus. Habis kita tak wujud tu. Lagi? Okey. Saya boleh cuba jawab lain. Kerana Kalau tak kekal. Allah, kerana jika Allah binasa tentu ada yang membinasakannya, dan jika ada yang membinasakannya pasti ada yang membenarkannya. Sedangkan telah pun sabit bahawa Allah telah tiada pembelaan, maka sudah tentu Allah tiada itu apa. Kerana beryakin bahawa lagi? Aku pun cuba. Ibu tu sama ada salah atau betul je. Dengar. Lain. Kalau dia alert saya cakap apa-apa yang poin-poin saya kata ni, dia dapat jawapan. Ataupun kalau tak kelas ni pun saya beritahu, mungkin dekat sarjana utama saya dah beritahu. Mungkin. Itu saya tanya tadi, betul pasal tak bagi. Pernah bagi. Saya tak pernah bagi. Kerana makhluk diciptakan. Kerana apa kan? Lagi? Bukan. Berbatas. Kerana Allah bersifat dalam kitab. Macam mana puan? Ada idea tak? It's okay, just throw any ideas. Tapi saya dah bagi keyword dah tadi. Tidak ada Makhluk tak kekal Ustaz. makhluk tidak kekal. Makhluk diciptakan. Lagi? Tidak kekal. Tidak kekal. Tidak kekal.
dengan ada mula ada akhir. Macam mana nak susun ayat tu? Ni bukan nak drag kuliah ni, jangan salah faham. Jangan. Tapi kalau faham ni memang dia menjawab the whole persoalan. Dan kait dengan yang kita belajar dulu. So biar kita orang kata ada kesinambungan lah. Kan kita duk mengaji kidam, bapa kita pula mengaji kan. Apa kesinambungan dengan kat sini? Mesti ada kesinambungannya. So soalan yang ditanya, kenapa makhluk selama-lamanya takkan jadi Tuhan? Walau Fir'aun duk mengaku dia Tuhan, nanti Dajjal mengaku dia Tuhan, dah macam-macam yang mengaku dia Tuhan. Mereka takkan jadi Tuhan. Sebab ataupun kerana makhluk makhluk tidak dapat apa? Lagi? Try tak apa? Salah betul. Betul saya tulis. Kalau makhluk ada cipta, ada pencipta, ada pembukaan. Itu sesuatu yang menyebabkan penuh pada dan memerlukan Makhluk sebenarnya tidak akan dapat menjadi Tuhan kerana Tuhan bersifat bapa dan dia juga kita makhluk bersifat baru. Allah Ta'ala sentiasa kekal. Pagi saya ingat kalau saya tak bagi sekarang memang tak dapat dia. Kan? Sampai ke sejak aja. Kan? Okey. Jadi ibu-ibu kena ingat sampai mati. So please jangan cakap saya tak pernah bagi saya pernah bagi tak? Saya tak tahu, saya tak tahu. Tak ada. Tak alasan. Hujan tak hujan? Hujan tak luar, dalam tak hujan. Sebab ataupun kerana makhluk tidak dapat tengok keyword dia, mengumpulkan kedua-dua sifat ini secara sekaligus. Sifat apa? Yes. Ini jawapan. Baca ramai. Baca soalan dulu. Baca ramai soalan, baru baca jawapan. Kenapa makhluk sebab makhluk tidak dapat mengumpulkan kedua sifat ini secara sekaligus. Kita tengok kalau bila perbicaraan tauhid, apabila merujuk kepada Allah dan merujuk kepada makhluk, hanya Allah Ta'ala sahaja yang qidam dan hanya Allah Ta'ala sahaja yang qidam dan juga apa tu qidam? Tiada mula. Bakok tiada akhir. Saya dengar-dengarkan saja.
Hanya Allah Ta'ala sahaja yang qidam dan baqa. Apa dia qidam? Tiada mula. Apa dia baqa? Tiada akhir. Ekstrim ni pada kewujudan. Tiada mula apa? Pada kewujudan. Tiada akhir pada kewujudan. Adapun makhluk, dia ada dua. Saya bacakan nanti. Adapun makhluk, semua makhluk kecuali 10 makhluk nanti saya akan tulis. Ciri dia apa? Ada mula pada kewujudannya, ada akhir pada kewujudan. Yang sekali jawapan tu Ustaz, pada kewujudan. Sekejap ya. Mula dah ada dari atas tu dah. Okey. Makhluk ni maknanya yang dicipta. Itu makna makhluk. Jadi semua makhluk ada mula dan ada akhir pada apa dia? Pada kewujudannya. Adapun Allah, tiada mula dan tiada akhir pada kewujudannya. Namun bukan semua makhluk yang sebab tu dia katakan semua makhluk, saya tulis ni kecuali 10. So kecuali 10 ni lah ya, yang kita bawa di sini. 10 makhluk yang kekal. Apakah 10 makhluk yang kekal itu? 10 makhluk yang kekal tu ada yang pertama syurga, neraka, arash, kursi, Lauh Mahfuz, Roh, jasad, darah Nabi,
neraka, arash, kursi. Ulang apa? Sekejap ya. Okey. Semua makhluk ada mula, ada akhir, kecuali pada dua wujudannya, kecuali 10. So 10 ni apa dia? 10 makhluk yang dikekalkan. Apa maksud yang dikekalkan ini? Iaitu yang dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Allah yang kekalkan dia. Allah yang kekalkan. Syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam, roh, jasad para nabi, jasad para syuhada, tulang ajibuz zanab, tulang yang berada di tulang sulbi kita, yang kecil, yang halus, sekecil biji sawi, yakni sangat-sangat kecil, yang takkan hancur sama sekali. Adapun kalau tulang kita pun satu masa dia akan hancur. Tetapi yang tu dia takkan hancur. Dia yang blueprint kita bila kita dihidupkan semula, kehidupan sangka kali yang pertama, daripada yang itulah dihidupkan semula. Jadi 10 makhluk yang dikekalkan ini, ya, okey, 10 makhluk yang dikekalkan ini, apa dia punya ciri dia? Ciri dia ni, saya tarik yang warna dengan warna merah ni lah. Ciri dia apa? Ciri dia ada mula, tapi tiada kursi. So Allah tiada mula, tiada akhir. Makhluk ada mula, ada akhir. Tapi bukan semua makhluk. Ada 10 makhluk yang Allah kekalkan. Ciri dia ada mula dan tiada akhir. Maksud tiada akhir ni apa? Allah yang kekalkan dia. Ya, nak tanya? Allah yang kekalkan dia, bukan dia kekal dengan sendiri. Ya. Tidak. Apa tu? Apa dia buat? Alam pokok. Pokok apa maksud? Ustaz yang ke-10 apa Ustaz? Yang tu, itu maksud lain. Yang bapa ni dengan mana kekal. Dalam bapa yang dimaksud betul dalam barzakh. Yang ni lain. Ini bapa dengan mana kekal. Ke mana? Yang mana? Nombor 10. Ulang apa tu? Yang sini. Ya. Okey, 10 makhluk yang dikekalkan. Apa maksud dikekalkan? Saya buat dot ni. Dikekalkan oleh Allah Ta'ala. Jadi yang pertama syurga, neraka, arash, kursi, lauh mahfuz, qalam,
pena yang menulis takdir. Nombor 7 roh. Nombor 8 jasad para nabi. Yang tersebut nabi lebih umum daripada rasul. Jasad para syuhada, yakni syuhada, orang yang mati syahid di dalam medan peperangan, menentang orang kafir yang niatnya semata-mata kerana Allah. Dia ada syarat-syarat dia lah. Bukan syahid akhirat semata tu, mati bersalin ke atau mati menuntut ilmu ke, bukan tu. Nombor 10 tulang ajibuz zanab. Ini tulang ajibuz zanab. Ajibuz zanab. Jadi satu tulang yang kecil, yang sangat halus, sangat kecil, yang berada pada tulang sulbi kita, yang mana ia tidak akan hancur sama sekali. Apa pun jadi, kiamat bahkan ada tak kan? Nanti bila Allah Ta'ala nak hidupkan semula semua makhluknya, khususnya manusia, Allah Ta'ala akan perintahkan langit untuk turun hujan yang lebat selama 40 hari. Hujan itu bersangatan lebat dan airnya pekat macam air mani yang akan membanjiri bumi, dan kemudian bila dia sedap, kemudian dia akan hidup balik. Kita boleh hidup balik lah, kecuali kalau tubuh kita tidak hancur lah. Tapi kalau hancur, memang tinggal ni saja. Tinggal ni saja. So, poin yang kita nak daripada soalan ni, apa dia? Yang ni lah, makhluk tak dapat mengumpulkan kedua-dua sifat ini secara sekaligus. Sebab hanya Allah sahaja yang boleh sekaligus hidam dan juga bangkit. Kalau makhluk ada mula, ada akhir, tak boleh. Ataupun ataupun walaupun dia tak ada akhir, dia tidak binasa, dia tak binasa. Bila masuk tak ada akhir, tak binasa. Ataupun kekal, tapi ingat tak dia kekal yang Arabi? Ingat tak? Itu maksudnya. Walaupun dia tak binasa, walaupun dia kekal, tetapi bukan kekal yang Arabi. Sebab asalnya ada mula. Allah Ta'ala walaupun dia tiada akhir, tapi ada mula tak? Sebab tu tak boleh kumpulkan kedua-dua sifat ini. Sifat apa? Hidam dan baqa secara sekaligus. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang hidam dan juga baqa. Itu poin daripada soalan yang kita tanyakan. Ada nak tanya? Ya, hanya Allah Ta'ala sahaja yang bersifat hidam dan juga baqa. Sebab tu penting masa kita belajar dalam masa hidam dan juga baqa, kan kita dah bahas panjang lebar kan. Kenapa? Kalau Tuhan tu ada mula, pasti ada yang memulakan. Kalau ada yang memulakan, akan berlaku dua perkara yang mustahil, iaitu ad-daur dengan tasalsul. Ad-daur tu yang berpusing-pusing tu, seperti ingat. Tasalsul tu berkesinambungan, bersambung-sambung. Sama juga masa kita belajar bab baqa. Kiranya Tuhan itu binasa, pasti ada yang membinasakan. Dan kalau ada yang membinasakan, pasti ada yang memulakan. Dan jika ada yang memulakan, bukankah kita telah pun mempelajari dan meyakini bahawasanya Tuhan itu tiada mula. Sabit Allah Ta'ala tiada mula. Sudah pastilah bila tiada mula, tiada akhir. Apa kaedah yang kita telah pun fungsikan pada kuliah lepas? Cuba tengok balik kaedah. Kullu ma sabatal qiyam. Jadi kita dah bahas pada kuliah yang lepas, tiap-tiap perkara yang telah sabit, telah tetap sedia ada,
Maka tiada mula, dalam turunan tiada mula, maka mustahil atasnya bersifat adam, yakni binasa ataupun tiada. Nampak kaedah apa tu? Yang ibu belajar sekarang ni, yang kita belajar perhalusi satu-satu ni, sebab tu bila kita faham ni satu-satu kaedah secara tahqiq, susah nak, insya-Allah lah, dengan izin Allah lah, pastinya susah nak jadi sesat, susah dia nak terpesong. Pasal dia faham, oh begini, kalau macam ni begini. Kalau ada orang mengaku dia Tuhan, kalau dia mengaku Tuhan, kita kata macam mana pula dia Tuhan pula? Mula lah. Ada akhir, pastilah. Lupa sedikit ayat P, kan betul kan tu? Ayat P tadi tu Tuhan. Ni kan ayat P ni kan. So siapa pun yang mengaku dia Tuhan, siapa-siapa pun takkan jadi Tuhan. Sebab apa? Sebab itu jawapan dia. Ini jawapan ringkas, ni explanation dia. Kerana makhluk tidak dapat mengumpulkan kedua-dua sifat ini secara sekaligus. Hanya Allah sahaja yang kidam dan bapa. Makhluk ni sama ada boleh, ada mula ada akhir, ataupun ada mula tiada akhir. Yang tiada mula tiada akhir hanyalah Allah sahaja. Tanya tak? Soalan yang membawa, bukan soalan yang memeningkan kepala tak, soalan yang membawa kepada kefahaman yang sebenar. Okey tak? Boleh sambung okey. Dalam kitab kita tulis mukhalafatuhu lil hawadith. Artinya ini tu kembali kepada mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala. Okey, yang matan kitab tu, yang warna hitam ni kitab kita lah, kan? Tak nak tulis pun tak pun. Okey. Ibu yang telah buat catatan tu sekarang nombor berapa dah terakhir catatan? 22 lah. Yang terbaru 22 lah. Okey. Sekarang 23 kan? Apa ikut nombor ibu sebab saya tak salah. Jadi dalam kitab kita sebut artinya dia kembali kepada mukhalafatuhu lil hawadith. Bersalahan, maksud bersalahan ni makna 23. Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Mustahil 25. Sesungguhnya wajib. Ini semua catatan ringkas-ringkas dulu. Nanti kita jadi bersalahan catatan dia, yakni tidak sama Allah dengan makhluk pada zat, sifat dan perbuatan. Bahkan tidak sama walaupun 1%, banyak peratus, apatah lagi 100%.
iaitu baharu, yakni yang ada permulaan pada wujudnya. Jadi dalam kitab kita artinya mukhalafatuhu lil hawadis, bersalahan, yakni tidak sama Allah Ta'ala dengan makhluk pada zat, sifat dan juga perbuatan. Bahkan tak sama walaupun 1%, banyak beratus ataupun 100%. Dengan segala yang baru dengan makna yang ada permulaan pada kewujudannya ataupun pada wujud. Mustahil, yakni mustahil pada akal, yakni akal tak terima ada. Bersamaan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Sesungguhnya wajib bersalahan Allah Ta'ala, makna wajib pada akal. Allah Ta'ala bersalahan dengan sesuatu yang baru. Mustahil pada akal tak terima ada. Wajib pada akal tak terima dia ada. Tulis ni reka-reka dulu sebab ada huraian yang selanjutnya. Tu poin ini. Saya tanya, ni masih ada huraian lagi, cuba kita tulis ringkas-ringkas. Ya. Jadi dalam bab mukhalafatuhu lil hawa ini sebenarnya banyak lagi nak kena tulis satu-satu dulu untuk mulakan perbincangan kita dengan persoalan yang tadi dulu, untuk kita faham kesinambungan kidam dan bapa masuk dalam mukhalafatuhu lil hawa. Apa tu? Mustahil pada akal, bukan kata mustahil kesemangan Allah Ta'ala tidak ada yang baru. Dan mustahil pada okey, yang poin tu catatan tu pada mustahil. Mustahil apa? Dia tak kena. Jadi mustahil pada akal. Apa makna mustahil pada akal? Akal tak terima ada. Kalau wajib pula, masa kita belajar hukum akal kan, wajib pada akal, mustahil pada akal, harus pada akal. Apa makna harus pada akal? Perkara yang boleh jadi ada dan boleh jadi tiada. Boleh terima, akal kita boleh terima ada, boleh terima tiada. Tapi kalau mustahil pada akal, akal kita tak boleh terima ada. Contoh, Allah Ta'ala tu ada dua, tak boleh terima. Tu kata mustahil pada akal. Ataupun yang wajib pada akal, akal tak terima tiada. Contohnya, akal kita tak terima Tuhan tu tiada, tak ada. Tuhan tu tak ada, tak ada terima. Tapi kata akal tak terima tiada tu, di dalam perbahasan yang mudah kalau kita nak faham, ada satu perkara tu kan, contohlah ya, contoh nak faham dalam normal circumstances biasa-biasa ni, orang ni, satu orang ni dalam satu masa dia tak boleh buat dua benda bertentangan. Contoh, dia duduk sambil dia berdiri pada satu masa, boleh? Cuba buat. Ini duduk satu masa. Tak boleh. Diri duduk tak boleh. Diri duduk. Sama ada dia duduk sekarang ataupun dia berdiri sekarang, ikut. Itu masuk. Ataupun macam ni. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu tu adalah separuh dari dua. Betul tak? Kalau dua belah, betul tak? Betul tak? Kalau salah betul tak?
Salah satu pula jadi faulah lah. Itu antara ni lah. Tapi dalam perihal ketuhanan, merujuk kepada Allah Ta'ala, ya, disebut wajib pada akal dan mustahil pada akal. Bila kita mengaji ilmu tauhid, merujuk kepada Allah dan Rasul saja. Contoh sifat Nabi, sifat Rasul, fatanah, wajib. Mana wajib pada akal. Akal tak boleh terima seorang Nabi itu bersifat dengan bodoh. Tak boleh pada itu. Sebab nanti kalau bodoh tak boleh nak berhujah dengan berhujah dengan orang yang menentang Nabi-Nabi tak. Semua Nabi Rasul semua bijaksana. Jadi bukan saja bijaksana dalam kitab sifat 20 Al-Habib Usman bin Abdullah bin Yahya sebut makna fatanah itu adalah sempurna pengertian, sempurna pemahaman. Nanti kita pergilah, nanti kita masuk nanti kita jadi ada soalan tak? Masih lagi di permulaan, permulaan dalam bab mukhalafatul li awal. Ada kita ni seperti yang ibu maklum ringkas, jadi dulu kepada uraiannya selanjutnya. InsyaAllah pada umur kita bertemu lagi. Tunggu tanda kita berhenti di mana, ya. Dan ada uraian lagi, panjang lagi, panjang. Apa yang dinamakan, ingat tak tulisan tu, Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk pada zat. Nanti kita akan hurai lagi apa yang dimaksudkan Allah tu tak sama dengan makhluk pada zat dia. Apa yang dimaksudkan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk pada sifatnya. Apa yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk pada perbuatannya. Atau akan kita kupas lagi. Poin 23 tu kita akan kupas lagi. Lepas tu disebut tak sama, walaupun 1% tak sama, ada sedikit lah ataupun banyak peratus sama. Contoh tak ada apa tadi kalau 100% sama, 1% sama pun tidak, banyak peratus pun tidak, 100% pun tidak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil fiqhal 'arifin wahdina ila siratal mustaqim ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.